So dalam 2 minggu aku buat YouTube ni, ada satu komen yang actually agak menarik untuk dijawab. Yang di mana dia daripada Jiko 00K1B, dia tanya soalan, kalau yang nak jump dari Android ke iOS, iPhone 17 okey ke? So macam semua orang tahu yang Android ni dia tak ada ekosistem yang agak fleksibel macam Apple. Macam contoh kalau kata korang ada MacBook dan juga Android phone, korang kena transfer data daripada kabel ataupun daripada Telegram ataupun mana-mana macam Google Drive semua tu. Which is agak tak convenient jugalah sebab kita nakkan file tu secepat mungkin. Fun fact, kalau kata korang pakai Apple punya iPhone, korang boleh je pakai AirDrop straight daripada iPhone korang ke MacBook korang. Which is agak convenient jugalah. So yes, hari ni kita akan bercakap pasal level-level iPhone yang korang actually boleh beli based on korang punya budget, korang punya preference dan juga korang punya reason kenapa korang nak beli phone tu. Nama saya daripada Pocket Socket. So let's go. So yang pertama kita akan start daripada level 1 iaitu level budget phone. So yes, kalau kata kita cakap pasal level budget iPhone, kita tak boleh nak lari daripada perkataan second hand ataupun refurbish ataupun recon semua tu. Which is kalau kata korang nak beli phone iPhone yang baru pun harga dia dalam 3,500 ke 3,000 macam tu lah. Itu untuk entry level, which is diorang tak ada banyak feature. And kalau kata korang nak budget, which is untuk level pertama ni aku akan suggestkan iPhone 14 Pro Max. Yang di mana kalau kata korang nak beli ni, korang boleh je beli dekat Carousel ataupun di mana-mana kedai second hand phone yang ada dekat sekitar Selangor, KL, mana-mana Malaysia lah senang cerita. Yang harganya sekarang hanyalah 1,500 sehingga 1,900 based on dia punya condition semua tu lah. Apa yang menarik pasal iPhone 14 Pro Max ni, dia punya longevity dia agak okey sebab dia pun dah di-release 2023 macam tu, and also dia punya update pun dia tak habis lagi. Saya boleh cakap yang iPhone 14 Pro Max ni akan diberikan lagi update dalam masa 4 ke 5 tahun, better daripada mana-mana Android yang ada sekarang ni lah, yang di mana dia bagi update 2 ke 3 tahun saja. Dan dengan harga 1,900 iPhone 14 Pro Max ni, korang boleh dapatkan pro feature yang di mana kalau katakan korang nak dapatkan kamera yang cantik, tak ada masalah. Dia dah mempunyai main kamera 48MP dan juga dia ada 2 kamera extra iaitu ultra wide dan juga untuk telephoto lens, yang di mana agak okey jugalah sebenarnya sebab iPhone 14 Pro Max ni actually the first iPhone yang ada Dynamic Island. So kalau kata korang nak dapatkan Dynamic Island yang pertama and also korang nak rasa feel Dynamic Island, korang boleh dapatkan iPhone 14 Pro Max. Sebab saya boleh cakap yang iPhone 14 Pro Max ni agak berbaloi sebab dia punya A16 Bionic dia pun agak laju sekarang ni lah. Kalau kata kita nak bandingkan dengan Android punya chip processor, kita boleh bandingkan macam Snapdragon 8 Gen 2 lah. Dia punya Antutu score dia pun lebih 1.4 juta macam tu, which is agak laju. Kalau kata korang nak pakai, nak main game semua tu, tak ada masalah. And also cakap pasal kelajuan, dia mempunyai display 120Hz Pro Motion Display, which is agak okey lah sebenarnya kalau kata korang nak pakai seharian, sebab kebanyakan iPhone sekarang ni pun dah ada 120Hz. Kalau kata Android pula dia dah sampai 120, 144, which is agak kita boleh nak bandingkan lah sebab Android punya sistem lagi banyak lagi inilah. Tapi kita based on the ecosystem lah. Kalau kata korang nak pakai Apple punya produk, korang kena pakai juga dengan ekosistem dia sekali. Kalau kata korang pakai MacBook, saya amat-amat suggest kalau kata korang nak baru je masuk, korang boleh je beli iPhone 14 Pro Max ni. So untuk cons dia, yes, benda murah memang akan ada cons, yang dimana kalau kata korang nak beli, korang kena hati-hati. Saya akan buat video jugalah sebenarnya untuk cara untuk mencari iPhone second hand yang bagus. The first one adalah dia punya penyakit turun-temurun dia, iaitu white screen of death. Yes, ada kalanya kalau kata korang nak cari iPhone second hand, korang kena hati-hati sebab iPhone 13, iPhone 14 ke atas sampai iPhone iPhone 14 je kot, rasanya dia ada masalah ni, white screen of death, yang di mana dia punya screen 120Hz motion display tu actually akan ada masalah. Saya pun tak tahu kenapa, sebab dia punya screen OLED ni actually agak manja kalau kata nak dibandingkan dengan iPhone yang dulu dan juga iPhone 16 dengan 15. Saya tak tahu iPhone 15 ada masalah apa. Yang saya tahu iPhone 15 ada masalah heat yang agak teruk lah juga sebenarnya. Tapi korang tak payah ada masalah tu sebab korang dah gamble actually untuk beli phone second hand. So korang kena bear with it, ataupun korang kalau kata korang pandai untuk repair phone, itu actually a very good plus lah.
And then korang kena hati-hati juga dengan ZP dengan LL-Set, yang di mana LL-Set dia tak ada apa-apa SIM card slot. Kalau kata korang nampak LL-Set yang ada SIM card slot, maksudnya dia punya body frame tu dah ditukar ataupun dah di-convertkan ke ZP. Yes, itu nanti saya akan buat video lah next one. So stay tune, jangan lupa untuk subscribe kalau kata korang nak tahu pasal benda-benda macam tu lah. So and also dia punya cons adalah dia pakai lightning cable. Yes, so korang ada masalah jugalah, sebab kalau kata korang pakai Android, korang pakai USB-C, lepas tu korang nak kena tukar kabel pula ke lightning cable untuk iPhone korang, which is agak tak berbaloi lah sebenarnya. Tapi kalau kata korang tak ada duit, korang beli iPhone 14 Pro Max, korang nak tambah 200-300 untuk beli iPhone 15 Pro pun lagi berbaloi sebenarnya. Level 2 kita ada level yang budget dan juga first phone ataupun brand new phone lah senang cerita. Saya akan suggestkan untuk korang iPhone 17. Kenapa kita nak cari phone first hand? Ya, kebanyakan orang actually dia tak sanggup untuk pakai second hand phone. Sebab satu, sebab diorang tak nak ada masalah, diorang nak ada peace of mind, diorang tak nak ada macam fikir-fikir yang phone ni akan rosak dalam sebulan dua macam tu. Diorang nak memang fresh from the box. Yes, actually tu agak penting jugalah, sebab kebanyakan orang dia tak pandai untuk betulkan phone. So diorang nak pakai je and tak ada masalah apa-apa. So ini actually agak bagus lah kalau kata korang nak pakai. iPhone 17 actually agak berbaloi sebab dia dah mempunyai Pro feature yang ada dekat mana-mana Pro variant iPhone tu. 48MP untuk kedua-dua lens, main camera dan juga telephoto lens, and also dia ada 120Hz motion display. So korang tak ada masalah kalau kata korang nak pakai lama semua tu, sebab longevity dia saya boleh cakap 6 ke 7 tahun. Kita boleh ambil contoh macam iPhone 11 yang di mana dia punya longevity update dia sampai iOS 27. Untuk cons dia, macam saya cakap lah, memang akan ada benda yang tak baik jugalah dekat iPhone ni, iaitu dia tak ada telephoto lens. Kebanyakan orang actually nak pakai telephoto lens tu untuk dia orang punya kerja, tapi ada kalanya orang tak pakai pun sebenarnya telephoto lens tu. And then also harga. Yes, harga iPhone 17 sekarang ni 3,599. Kalau kata korang dapat lagi murah pun tak ada masalah. Tapi bagi orang yang mencari iPhone yang budget, nak jadikan untuk second phone ataupun first phone, dan dia orang tak ada budget, actually agak sukar lah. Tapi untuk orang-orang yang baru nak masuk ke Apple punya ekosistem, saya amat-amat lah recommend iPhone 17 ni. And then the third one adalah untuk orang yang all out ataupun jenis yang tak ada masalah dari segi kewangan, which is korang boleh beli iPhone 18 Pro ataupun 18 Pro Max yang akan datang ni. So yes, korang boleh dapatkan Pro feature yang ada, the latest one, tak ada masalah. Korang boleh je dapatkan dekat iPhone 18 Pro ataupun Pro Max ni, and then korang akan dapat zero serabut, tak ada masalah apa-apa, sebab korang pun dah beli tu brand new, benda tu baru di launch tahun ni, and also tak ada apa-apa masalah dari segi macam update ataupun semua tu lah. Semua benda baik adalah keburukannya, iaitu kalau kata korang nak beli iPhone 18 Pro ataupun Pro Max, korang kena tunggu bulan 9 ni untuk dia punya launching. Tapi korang boleh je pre-order masa bulan 9 tu, and korang boleh dapatkan phone tu pada bulan 10, 11 ataupun 12 macam tu. And saya boleh cakap kalau kata korang yang jenis yang tak sabar, korang nak pakai iPhone tu sekarang, korang boleh beli yang second option tadi tu lah. Kalau kata korang boleh bersabar, korang boleh je tunggu bulan 10, 11, 12 untuk beli iPhone 18 Pro ataupun Pro Max yang baru ni lah. And then harga dia, yes, harga kalau kata korang nak tahu, iPhone 18 dah dijangkakan akan naik harga dalam 10 ke 12% disebabkan oleh chip ataupun memori iPhone yang diorang cakap naik harga disebabkan oleh crisis RAM. Yes, kita ada crisis RAM dan juga data storage, so harga iPhone akan naik sedikit, maybe dalam 5,399 untuk 18 Pro ataupun Pro Max macam tu semua tu. Untuk yang 128 atau 256 macam tu saya tak tahu sebenarnya, tapi akan 100% confirm akan naik harga. Walaupun Apple dah cakap yang diorang dah reserve memory dan juga storage untuk kita, tapi itu hanyalah dusta. Saya pun tak tahu kenapa diorang cakap actually diorang dah reserve banyak actually RAM untuk Apple punya iPhone, iPad semua tu, tapi tak tahu kenapa diorang nak kena naikkan harga. Maybe dia punya memory tu dah tak cukup, I don't know. So yes, daripada tiga-tiga level tu, di tiga-tiga iPhone tu, korang pilih yang mana? Kalau kata korang nak budget, korang boleh beli iPhone 14 Pro Max. Kalau kata korang nakkan peace of mind, korang boleh dapatkan iPhone 17 base model. Ataupun kalau kata korang memang tak ada masalah duit, korang just nak yang very powerful punya iPhone, korang boleh dapatkan 18 Pro ataupun 18 Pro Max. So itu saja untuk hari ni. So kalau kata korang suka video ni, leave like, share dan juga komen. Jangan lupa subscribe dan juga tekan bell notification untuk channel Pocket Socket ni. So ya, akhir kata daripada saya, nama saya Yul daripada Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye bye.